Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Mengarah. Nama saya Amsyar daripada Satya CM WTP. Okay, minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, terima kasih lah. Okay, Puan, kongsikan perasaan Puan bila nama perpustakaan ni dinamakan dengan nama Puan sendiri. Ya, okey, terima kasih. Amsyar. Amsyar. Okey. Saya sebenarnya tak terkata dengan penghargaan yang diberikan oleh kaki tangan saya untuk mengabadikan nama saya sebagai nama untuk Perpustakaan Kolej Vokasi Negeri ini. Dan saya pun tidak jangka nama saya yang dipilih, sebab pada saya ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Saya datang sini hanya untuk nak menjalankan tanggungjawab saya sebagai pengarah untuk nak melihatkan kecemerlangan Kolej Vokasi Negeri ini. Tapi akhirnya nama saya pula diabadikan, dan saya memberi beberapa nama pilihan sebenarnya. Dan saya pun tak jangka nama saya yang nak diabadikan. Jadi saya merasa bangga lah, maknanya ada penghargaan daripada staf saya. Selalunya orang kata sepatutnya ketua jabatan yang memberi penghargaan kepada kaki tangannya, tapi sebaliknya kaki tangan yang memberi penghargaan kepada ketua jabatannya. Jadi saya memang rasa bangga dan rasa bertuah dan rasa macam tak terkata. Sebab nama saya diabadikan, bukan senang orang nak mengabadikan nama kita dalam sesuatu perkara tu. Ya. Sungguh-sungguh Puan Mengarah kerana mendapat staf-staf yang sangat sayang dan hargai Puan. Sangat harap saya pun dapat macam tu juga. Okay. Puan, boleh tak Puan kongsikan harapan untuk perpustakaan ni pada masa akan datang? Harapan Puan untuk anak-anak kategori ni? Jadi harapan saya semoga perpustakaan kita ini dapat dinaik tarafkan dengan orang kata dengan seiring dengan penjenamaannya, maka kita harap isi kandungan di perpustakaan kita juga dinaik tarafkan. Contoh, kalau sebelum ini kita ada 7,000 buku, maka akan datang mungkin kita akan meningkatkan kepada 10,000 buku, atau utama sekali buku-buku yang terkini lah. Dan juga fasiliti-fasiliti yang diperlukan untuk penambahbaikan kepada keperluan pelajar. Juga saya harap saya dapat tambah baik nanti pada masa akan datang, sebab kita tahu pusat sumber merupakan pusat untuk rujukan bagi semua. Jadi kalau dia merupakan pusat rujukan, maka rujukan-rujukan itu mestilah seiring dengan perkembangan semasa lah. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa saya dengan saya untuk perpustakaan ni juga. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.